Ebat ni aku tak sabar nak buka kotak sebab adik-beradik dia yang XT81 power gila. Dan yang ni adalah XT85 version 2. Model XT ni selalunya Lenovo buat untuk gamers. Okay, first kali dia ada bagi getah lebih, charging cable Type-C, QC dan user manual. Wow, ebat dia seriously rare guys. Korang tengok lah tu, dia punya simbol. Macam simbol Superman lah. Oh, korang tengok lah guys. Lampu dia kat tepi tu. Power lah. Okay, jom kita tengok dia punya ebat. Touch key dia ada dekat area sini. Dan ini adalah dia punya mic dekat bawah tu. So, ebat dia ada passive noise cancellation. Dan yang paling penting, dia juga ada gaming mode. So guys, seriously, design dia lawa babe. Dan aku memang dah expect dah XT ni adalah untuk gamers. So, jom kita test macam mana kualiti dia. Noise cancelling dia not bad. Apabila aku masuk je dekat telinga, rasanya lebih daripada 50% bunyi persekitaran hilang. Dan suara aku sendiri pun aku dah dengar slow. Bab lekapan memang padu, memang tak jatuh. Full volume memang kuat gila. Aku dah tak dengar suara aku yang aku sedang bercakap sekarang ni. Bass dia memang sedap. Aku boleh dengar bunyi-bunyi instrumen bass yang padu. So aku akan buat mic test pula untuk ebat ni. Alright guys, daripada mic test ni, kalaulah kita letak dia dekat telinga, dia above average, which is clear gila walaupun dia slow sikit. Tapi bila letak je dekat depan mulut, memang padu gila. So korang boleh tengok dekat sini. Alright, aku dah pun test latency dia menggunakan aplikasi ebat delay test. Dan kalau dia duduk dekat game mode, latency dia bawah daripada 100. Dan ini adalah upgrade kepada XT81. So guys, kalau korang berminat, check out dekat beg kuning di bawah.